Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Diana Imaina binti Mak Faizal membawakan laporan secara langsung dari tapak Perhimpunan SMK Mersing sempena Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan 2026. Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan 2026 telah berlangsung dengan penuh meriah di SMK Mersing. Program ini menjadi titik permulaan kepada pelbagai aktiviti yang akan diadakan sepanjang bulan Ogos bagi menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan warga sekolah. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku, bacaan doa dan diteruskan dengan ucapan perasmian serta gimik pelancaran. Warga sekolah turut menunjukkan semangat cinta akan negara melalui kibaran jalur gemilang dan penghayatan terhadap nilai-nilai kemerdekaan. Okey, objektif pertama untuk program Bulan Kebangsaan ini ialah melahirkan murid SMK Mersing yang berjati diri dan semangat patriotisme. Untuk aktiviti di SMK Mersing ada 3 program besarlah. Yang pertama ialah peluncuran, yang kedua ialah ambang, yang ketiga ialah penutup, yang mana berbagai aktiviti telah dirancang untuk mendapat pembinaan murid-murid siap penuh. Antaranya ialah pertandingan sajak, pertandingan lagu patriotik, kuis sejarah dan banyak lagi. Diharapkan penganjuran program ini dapat menyemai rasa bangga sebagai rakyat Malaysia serta mengukuhkan semangat perpaduan dalam kalangan generasi muda.